kita menyimpan emas ni, okey, semasa kita tidak memerlukan emas. Tengok kenaikan harga emas macam inilah. Okey, kenaikan harga emas memang orang kata setiap tahun naik. Kalau kita tengok dekat gold price performance, okey, dekat Pakcik Google pun dia punya ni kenaikan harga emas setahun lebih daripada 22%. Okey, boleh tengok sendiri dekat gold price performance yang Malaysia punya, cek tengok dekat situ, satu tahun lebih daripada 22% ke atas. Sebab itulah sekarang ni kalau kita tengok keahlian ahli public gold sendiri pun sekarang ni sangat-sangat ramailah, cepat bertambah. Kalau tahun lepas kita tengok ahli dia 1.35 juta, yang tahun lepas punya ni, saya punya ni, saya tengok dekat ARN 1.35 juta. Sekarang ni, hari ni keahlian dia hampir 1.9 juta dah rasanya. Okey, 1.8 juta lebih. Hampir mencecah 1.9 juta dah ahli dia. So cepat sangat